Senang kita buat belakang. Ini dia menggunakan box 14 dan juga kita kena ada juga lah sepanah 14 untuk kita memegang lah. Kita buka kan dia satu skru. Kita buka nut yang ada ni, kita tolakkan sikit tayar ni, kita keluarkan skru ini. Lepas tu kita turunkan sikit. Okey. Oh, berbahaya kan? Perbezaan spring lama dan spring baru dia macam tinggi sikit lah spring lama ni. Sekarang ni ada getah yang tertanggal, kita kena pasang balik lah. Okey, ikut lengkukan yang disediakan. Okey. Jadinya macam inilah. Sap. Okey. Lepas tu kita masukkan balik tempat yang asal. Kita dah masukkan spring yang baru. Okey, jadi sekarang ni kita masukkan balik dia punya skru ni lah. Tengok lubang dia ngam-ngam sini. Sap. Masuk balik. Okey, tu ketatkan sahaja. Sama sahaja macam sebelah. Buka sahaja skru ni. Cabutkan nut. Okey, tolakkan ini. Cabut skru dia. Lepas tu pegang spring, tarik, keluarkan. Gitu saja. Senang kan? Sama saja pasang dia. Masukkan getah balik. Lepas tu cari lengkukan atas. Tarik tayar, taruh balik tempat asal. Settle, senang sahaja. Ikat balik macam asal. Itu sahaja untuk belakang, senang. Settle sahaja spring yang belakang. Okey, nak tengok aku pasang spring depan? Lepas ni kita akan buat video untuk masuk spring yang depan.